12 dia masuk bayar. Sudahlah kita baru habis makan Pika ini kalau kita muntah nih. Memang muntah dia gitu jaga cakap memang muntah. Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Allah Pika, ini dulu. Aku rasa macam tekanan. Kau kenapa? Nah, mengandung. Baru kau tahu. Nih, baru kau tahu. Hai, welcome back to YouTube Pika. Charlie standing on the mic. What's a frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Some girl bad, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Copy the top, set the up, how to play. From zero nine, Jetty highlight. Shining bright every time on. Hai korang, welcome back to YouTube Anya Pikachu. So for today kena buat konten saat malam karang lah nak buat konten tu. Tapi nak tanya kat AI team yang lain. Diorang nampak tak Daus sedih dari ni? Mal kan? Mal nampak tak Daus dari ni macam sedih sikit? Apa dia? Daus dari ni macam sedih sikit. Daus sedih? Sebab dia berbual dengan aku. Dia bukan sedih, dia kurang happy kot. Kenapa pula? Kau happy dapat engkau. Yang tengok konten bergaduh-gaduh, benda kecil boleh bergaduh. Apa benda siap dia bubar je lah. Aku bangga. Kau memang tak payah hidup dalam benda ni. Aku bangga. Pada SIM ni kau bubar betul. Nanti kita cakap kat habis. Bubarkan apa nama Dakar ni. Tak ada function dah Dakar ni. Mat, nak tanya Mat something. Mat dia nampak Daus sedih tak Lily ni? Hah? Daus. Tahu semua. Kenapa? Dia pergi mana? Tak ada macam sedih je Lily ni. Dia macam bersendirian. Dia kata view dia tak naik, dia sedih. Bapa tak naik? Tahulah. Dia kena mayat istiqoroh. Ya elah, apa benda tu? Mat aku! Siap. Betul tak? Kau dah nak. Gila. Suruh bini kau gosok gigi kau lah. Apa dia? Dah sama? Dah macam sedih je lah ini. Oh. Dia kata view dia macam kurang. Pika. Lepas tu Pika nak buat macam mana? Nak pergi bomoh ke? Macam ini kan tanda. Nak buat pergi bomoh malam ni? Bomoh? Serius? Okay. Bomoh Tengok pergi bomoh. Belum ada. Dia dah berubah. Dia tak pandai dah buang kaca kat tengah tu. Push. Wujud ada. No. Okay, boleh dah. Kita bawa dia pergi bomoh malam ni. Boleh. Thank you, Mat. Okay. Korang, Una tengah buang sampah. Ya guys. Hantar ada Una ni dah sediakan makanan untuk kita orang. Lepas tu buat sampah untuk kita orang. Terima kasih. Look. Wih, sampah yang diorang tak, bukan yang diorang makan pun dapat ni. Una tolong buang kan? Nampak yang bukan Una masak pun. Baiknya Una. Terima kasih Pika. Mana bapa? Kenapa dia tak buang? Papa tak ada hari ni. Opa. Apa yang ada sekarang ni? Una, Ya, nak tanya apa nampak ni? tak dekat konten Daus, dia macam susah sikit nak ada satu skin. Macam sedih sikit. Ya, siapa-siapa je pun akan sedih kalau tak ada capai 100k. Tapi sekarang ni, contohlah katakan netizen sekarang ni kalau sampai 100k pun dia anggap benda tu remeh. Ya. Dia anggap benda tu kecil. Tak, Una sebenarnya 50k, 80k pada tinggi dah sebenarnya. Ya, hang bayangkan. Sampai 50k orang nak tengok tu kira macam Banyak. banyak tu 50k So kot. malam ni kita kena hantar dia pergi bomoh. Kenapa? Hantar dia bawa pergi bomoh. Bomoh dia. Nak jemput Sumpah. bomoh siapa? Jemput bomoh yang kena guna tu ke? Bukan, ni bomoh lain sikit. Bomoh ni mahal sikit. Bomoh tu mahal sikit. Bomoh ni mahal Untuk sikit. apa? Untuk Nak bagi dia happy sikit. Untuk menaikkan view ke? Ya, naikkan view. Yakin ku. Cubalah, kita cubalah. Kalau bomoh tak jadi, kita cuba bomoh lain Dia minta penggeras banyak tak? Banyak sikit. Berapa tu? Satu tempat, satu tu RM5. RM5? Satu minit. Una pun ada kepakaran juga. Una boleh keluar macam mana? Una ada kepakaran juga. Bapak bomoh ni. Kita cuba dia berikan contoh. Berikan contoh. Contoh nantilah. Okey, Kena- kita kena jumpa. bayar penggeras dulu lah. Next kontak kita jumpa Una bayar pengerah. Ya, betul. Okey, korang Penggeras Una kalau bayar mahal sikit, memang kau memang betul-betul menjadi. Macam mana? Kena bayar sepatutnya lah. Cha, tanya Cha. Ya. Macam nampak tak Daus macam sedih bapak dengan Fikon? So, he's sad? No, he said he's like the view is not getting up. Oh ya? Dia kata dia dapat 100k 2 hari. 100k 2 hari? Okay. Dia kena hantar dia pergi bomoh.
Betul lah. Apa semua orang main bomo ni? Nak pergi Nak bomo. main bomo. Nak main bomo berdosa tau. Syirik. Bukanlah macam nak pergi bomo nak happy kan dia Zam-Zam. Naik 100k. Pika dia boleh happy dengan Pika. Cuma korang kan bergaduh je. Korang Ya suka ke? bergaduh. Cuma be happy. Like I dengan Capi. Oh my We are god. happy but we not in love We just Because you're just friends with Yeah, him. we're just friends. Jadi awak dengan dah. Eh, no! Sana! You are more than that. No! Saja je. Okay. Mana tahu jodoh kan? Jadi awak nak tanya saya apa? Boleh tak kita nak bawa dia pergi bomo malam ni? Boleh, tapi jangan. Tak boleh lah, berdosa. Bomo yang pakai duit sikit. Lagilah dosa. Mula. Bayar bomo tu. Ha. Duit kau nak cari, kau bayar bomo. Buat apa? Baik kau ajak dia pergi masjid. Loh. Bila kita down, kita kena cari maha pencipta. So, Echa dah bagi idea konten baru. Masjid. Ya, kau beli jubah, lepas tu kau pergi masjid masjid. Putrajaya tu. Kan cantik. Loh, kan? Lepas tu kau suruh dia. Lepas tu kau deep talk lah dengan dia. Aku rasa korang kurang deep talk lah. Korang main gaduh je banyak. gaduh je banyak. Kita tak payah deep talk. Cuba So, try. kalau deep talk nanti dia pampu. Kau dua sama je. Cuba korang dua try. Mana tahu. Cuba. Okay. Thank you Echa atas nasihat. Alright, korang pun dah tengok. Semua AI team kata yang lain diorang nampak Daus memang agak sedih. So hari ni saya nak menceriakan si Daus Bacot. Nak bawa dia keluar pergi satu US. Nak bawa pergi bomo. Tak tahu bomo mana saya nak jumpa kali ni. Korang ready ke tak ready? Kalau korang ready, korang komen nombor 1 cepat. Daus kata saya cakap macam live host. Korang komen nombor 1. Saya nampak dekat spam komen ni. Kat spam komen premier. Okay, so jom kita menjemput Daus baju. Saya dah siap tukar baju yang elok sikit untuk kita keluar malam ni. Kita jumpa Datuk Bomo. Tak tahu Bomo mana saya jumpa. Jom. Daus! Ya, kenapa? Sorry Daus, aku pakai spek je sekarang. Kenapa pakai spek tiba-tiba ni? Sebab aku punya mata sakit. Okay. Kau pergi mana ni? Di klinik. Klinik? Sakit mata. Kau sakit? Oh, jadi kalau kau sakit kau diam ni kan? Alhamdulillah. Ya betul lah Daniel. Kalau dia boleh nak pergi klinik ni. Aku nak cocok bibir kau lagi besar. Sorry, aku tak sakit. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku nak cocok bibir kau lagi besar. Nampak tu? Siap pakai Kau lipstick. tu, kau kasi lagi besar besar sikit kau bibir kau. otakmu. Bibir kau tu lagi besar sampai tutup mata kau. Kau kasi besar supaya tak nampak otakmu. dunia kau. Otakmu terlalu kecil. Kasi besar sikit. Tak ada. Otakmu. Otak Kasi bibir besar kau, bibir kau. otakmu. Tutup mata. Otak. Daripada saya nak gaduh-gaduh dengan dia, saya nak gerak terus ke tempat kejadian. Saya Di dah mana gaduh ni? Dengan berada AIT, saya kata nak pergi bomoh dia. Dengan dia, saya akan pergi klinik. Korang rasa kita nak pergi mana? Nak solek Daus lah. Jual dia kat Vietnam. Pergi mana kita? Jual kau kat Vietnam. Aku tahu aku laku. Kalau kau memang tak laku, itulah aku menjual aku. Ya betul, memang laku. Betul. Bagi aku ada duit sikit, aku nak tukar motor Aku baru, memang aku laku. tukar kereta baru. Aku pula cantik macam mana kan? Oh, cantik lah sangat. Cantik, wangi. Perasan lah. Cantik, wangi, sorry Daus, kau ready tak? Cantik, wangi. Ready tak? Ready pergi mana? Jom ready je. Kau tidur je. Jadi kau sampai tutup mata. Penat kan? Okay, ready. Ada, let's go korang. So kita nak pergi menuju satu tempat ni. Korang teka tempat mana? Korang komen lah kat bawah. Sila ini kan korang boleh komen kan. Dah lah, kita pergi tempat tu. Bye. Rahsia. Di mana yang? Rahsia lah. Di mana Yang tak payah. So korang, kita dah sampai dekat. Oh lupa lah. Kita nak jumpa Daus kat sini. Are you okay? Are you okay? Kita dekat mana ni? Apa nama tempat ni? Fun fact. Inilah klinik yang aku cakap. Ini lagi klinik. Kenapa macam seram Epika? Ni klinik aku. Tinggi bodoh tu. Tak adalah. Vortex tu. Jom lah. So aku tahu kau stres kan lately ni. Betul lah kau stres kan? Tika serem gila. Kita orang berdua stres. So kita orang nak menjerit. Tapi tak ada tempat nak menjerit. So Tapi kau suruh saja dengan aku. Dia apa? Dapat bawa aku ke tempat-tempat lasak-lasak begini. Ini lagi tinggi dari tu hari Pika. Ni tak lasak. Dah, sini tak lasak. Sini tak lasak. Tapi tinggi yang ini. Tak lasak. Sini tak lasak. Ini lagi paling dekat dengan Final Destination. Tidak. Final Destination season 2 ini. Tidak, Daus. Tidak kepalamu. Janganlah doakan. Aku takut. Yalah, aku takut.
Aku pun takut. Oh ya, nak balik. Nama Zulum Zalik. Okay, so kita dah sampai dah. Hari ni kita nak Kenapa test join suara. ini, Fiko? Kita nak test suara kita. Mau hilang nanti suara. Ya. Aku rakam lagu ni. Kan lagu. Lagu untuk kau. By the way, korang muka kita orang memang macam berminyak ni sebab Daripada dari pagi. Ini seperempuan dirhaka daripada pagi. Pulang aku mandi dulu. Berehat 1 jam di rumah langsung jalan Tak boleh bermonteng. berehat. Kalau berehat nanti diorang kata kenapa dah akan tapus konten. Kamu tahu ke pernyataannya? Editor ambil apa ini? Kita orang ni balik daripada office, shoot konten aku. Balik rumah 1 jam, baring-baring sekejap. Tukar baju, shoot konten dia. Jadi sebagai fans-fans, netizen-netizen, aku sarankan ada mic sini durhaka. Jangan tekan-tekan talent, kesian ya. Faham juga setiap orang ada rasa penat dan rasa mau rehat gitu, mau chill me time. Jadi jangan tekan-tekan. Coba bayangkan kau berak ditekan-tekan cepat ajalah perasaan. Perut doang. Usus yang keluar sampai keras. Sekarang je lah kita nak test kita orang punya suara kat sini. Fika minta maaf kalau banyak part akan mute sebab lagu dia dan maybe jeritan dia yang sangat kuat. Cepatlah. Macam cimang tu. Ha? Macam cimang. Cimang? Cipmang. Cipmang. Oh. Okey. So jom. Janas! Nah tu macam mana? Macam kuda. Tu kuda albino. So kita orang dah pun bayar 12 siap masuk pun bayar 12 siap. Dah. Alright, thank you. Woo! Tapi maybe banyak kena mute sebab lagu dia kuat gila. Ya ke? Seramnya. Dia pegang tiada CCTV. Kita nak beli token. Jom kita kena beli token. Token dia Oh tu. cash only. Lepas tu saya bawa mic supaya korang dengar je. Nak apa Daus? Sudahlah kita baru habis makan Pika ini kalau kita muntah ni. Memang muntah dia lagi sejak kita cakap memang muntah. Kita nak yang Tukar cici dulu. token. Token. Mana? 32. Tu tertinggal. Thank you Amoy. So kita orang dah beli token. Kat sini agak mahal sikit. Satu token RM5 bayangan. Kamu pastikan view dia banyak ya supaya boleh balik modal. So kita Ini orang pun best. baru keluarkan 32 token. Pika ini pun Ni best. best kan? Tapi the problem is dekat sini semua adalah cash saja. Kau keluar cash berapa? 200. Oh, mesti ada lagi kan? Ada lagi RM40. So jom korang. Tengok ni macam best ni. Daus tu. Tengok tu. Ah. Daus. Seram bodoh. Jom. Kau nak main mana dulu? Vortex? Yanni dulu ke? Vortex lah. Vortex dulu Mesti nampak dulu orang yang vortex yang mana? Betul. Itu yang vortex Ada tu benda orang. pusing. Ni Vortex. Kenapa Fika So bawa nice. Daus kat sini? Sebab sini boleh rekod. Kalau kita orang pergi Genting, apa semua tak boleh rekod tau. So agak merugikan bagi kita orang lah. Pika. Ya. Apa beza Macam ni seram dengan je. tu Daus? Apa? Ni? Ini begini je tak tinggi. Budak muda. Seram bodoh vortex tu. Ya Allah, Pika. Seram bodoh mau pusing lagi dia. Astagfirullah. Ya Allah. Tapi aku macam tak boleh pegang kamera je tu. Boleh je pegang. Kasih masuk tangan kau di sini baru kau pegang. Wah, mudah. Berpusing-pusing weh. Seram boknya Pika, ya Allah. Seramnya Pika. Kau
Biarlah inilah dulu, tiada orang. Tiada orang. Pika tu. Tapi aku takut lah Pika. Kenapa? Takut. Pika aku takut. Tinggi atas aku mendebarkan ni. Dah kasih turun dulu ni baru orang di atas tu lagi turun. Ada orang kat atas tu. Asal kau rasa berdebar-debar? Berdebar gila. You berdebar gila. Seram gila. Aku peserang Ya Allah Pika. 10 Pegang. Seram gila. Kamu tengok tu. Tingginya. Ya Allah. Cuba kira. Pika. Seramnya ya Allah. Dah aku simpan kunci kereta aku dulu. Sini boleh letak. Boleh. Kau dah mana dah? Aku nak di luar. Kau dah di luar. Pika. Seram wadah. Semua salah kau. Kita jeretan. Takut Pika, takut. Pika seram wadah. Pika. Allah. Pika. Pika. Aku nak nampak Pika. Allah Akbar. Ya Allah Pika. Ya Allah Pika. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku. Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Gimana? Dah okey dah. Seram gini Pika. Let's have fun, Daus. Bestnya, best juga dah sebenarnya di Kan? atas nih. Pika dia balik kah? Pika dah turun kah Pika? Allah. Allah Pika. Yang ini aku nak boleh. Pika. Astaga. Pika geli. Geli bodoh dirasa. Pika. Asyik. Seremnya. Ya Allah, ya Allah. Pika. Ya Allah. Bodoh lainnya bodoh dirasa. Lainnya dirasakan Pika. Pika macam mau pitam aku anjing. Aku nak muntah dah. Ini betul-betul tes kita punya penat. Habis sudahkah? Habis dah. Weh, RM30 kita ambil macam tu je Daus. Habis sudahkah? Habis weh RM30. Seram bodoh tarik tu. Kau bayangkan macam mau jatuh kan? Kan? Dia melambung-lambung ke atas weh. Aku sumpah takut. Nak lagi satu kali boleh ke? Kita try yang lain pula. Yang kita try Air Force. Yes. Oh, aku berani jalankan Pika. Yes. Bad. Bang best lah bang. Thank you bang. Thank you. Apa? Ambil barang kau get bag. Phone kau. Sumpah aku mau muntah. Kita pergi Air Force dulu. Airpods pula. Seram gila. Ya Allah. Jika aku nak boleh terbayang tadi tu yang membelakang begini pasti Kan, dia berbunyi-bunyi lain terasa, kan? lain terasa macam yang macam aku jatuh daripada bangunan. Tadi aku peluk
akan potong-potong footage kat sini sebab takut kena violate, takut kena copyright. Mesti banyak lagu. Kita cuba je lah. Macam mau habis sudah suara aku. Kan? Aku pernah Cepat Air Force, cepat go. Air Force pula. Ada lagi ke? Abang. 6 token jom. Masih boleh? Jom Pika. 12 token kira. Mari. Ni 12 token kali dengan RM5. Korang bayangkan. Coba kira. Okey. Bag di mana? Thank you. Kita letak tepi-tepi Pika. Ni jadi kita rakam footage daripada luar. Jom Pika. Sini. Oh. Dah kau dari sini. Boleh je. Angkat tangan jap. Yes. This is the best experience. Selama aku pergi fun fair, this is the best fun fair ever. Ya. Dah Sabah tak ada macam ni. Dekat Sabah dah ajak, cuma dia tak se-ekstrim di sini. Oh. Tapi vortex tadi kejap sangat kan? Kalau dekat Sabah, vortex tu nama dia Space Gun. Oh, weh, dah gerak dah weh. Dah nak start ke? Pika, kau tengok apa? Aku akan bagi no reaction. Serius? No reaction, kau tengoklah. No reaction eh Pika? Kita aku sabar kau, no reaction. No reaction. No reaction eh? Pika, aku macam tak boleh je ni, no reaction. Boleh. Yes, bestnya. Lain boleh dirasa. Pika! Jangan no reaction! Allah Pika, tinggi boleh. Tinggi anjing. Allah. Selamatkan kamu. Dia macam tak relax lah. Pika lagi sangat lah Pika. Pika aku rasa lagi sangat. Pika aku rasa dia laju sangat lah Pika tertekan. Pika aku rasa dia tertekan lah Pika. Laju sangat anjing. Aku tak nak buka mata Pika, seram. Ya Allah Tuhan, seram betul. Ya Allah Tuhan, kau Astagfirullahaladzim.
Laju betul bodoh. Kan? Bila kita takut tadi. Aku rasa macam tekaran-karan tanganku. Ya Allah, yang muntah. Aku rasa kena rehat kejap. Kau rasa nak muntah? Rehat kat mana? Ah. Dari sana, duduk sana. Mau kalau boleh air takut terkeluar. Ya weh. Tapi aku nak rekod orang naik. Bagi orang tengok. Memang nak muntah. Sumpah, ini paling laju. Paling laju, paling seram. Pusing-pusing. Rumah tu dia orang kata tak takut pun. Dia macam dia hampas kita begini kan? Kan? Ha. Aku nanti kamu tengok footage tu, aku tutup mata je, aku nak boleh tengok. Ya ke? Aku tutup mata je begini, ya Allah. Aku rasa macam mau tercampak keluar. Aku yang tadi pusing tinggi tu aku tutup mata juga. Tak harap nak buka. Takut. Oh, ini ada mega coaster, ni roller coaster. Jom kita rekod yang ni pula. Macam mana keadaan dia. Kau tengok sendiri, sumpah takut. Nak apa? Rekod yang ni, diorang naik. Tahu, takut. Bawa makan, hidung tak mencekik. Oh, rasa muntah. Bila tunggu yang ni pula. Saya akan tunjuk, tadi kita orang naik nama dia Air Force. So tadi kita orang naik nama dia Air Force. Speaker akan rekod macam mana keadaan dia kalau naik Air Force tu. Mahal tau. Dia kena bayar 6 token, satu token RM5. Apa orang bayangkan? 30, 60 ringgit untuk naik benda ni saja. Dia reserve kat atas sini sebab dia boleh rekod. Tak macam dekat Genting Highland tak ada rekod. Rekod daripada bawah je. Kat atas tak ada rekod. Jom kita tengok lagi macam mana main. So ni nama Air Force tadi tau. So ni lah Air Force Civica naik tadi. Aku tengok lah awal-awal tu dia chill gila. Lepas tu lama kelamaan nak muntah rasa dia. Sumpah awal-awal tu okey je. Awal-awal tu sumpah chill gila. Okay. Ready eh, ready eh, ready eh. Tanya okey lagi. Ni sumpah okey lagi. Sabar jap, bagi dia naik atas lagi. Ni sumpah rasa rambut tinggi gila naik, nampak? Oh, dia sedang muntah dah ni. Ini yang paling takut nampak tu, tinggi gila weh. Tinggi atas tu ke tadi dia naik weh. Sumpah tinggi gila weh. Tinggi macam sering dia naik weh, aku tak tahu. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Sekarang nak sambung. Tapi sempat terasa barat gila. Dah muntah. Lain rasa tidak, rasa nak muntah. Macam memang kau pakai lah dia. Tadi kan kau bagi aku. Nak. Pas nak muntah weh. Rasa pening weh. Sumpah pening. Boleh minta satu straw tak? Terima kasih. Pika. Ya, yeah. Thank you tau. Nah, sini tu. Alright, apa? Oh, ya Allah. Tapi itu pusing-pusing lagi. Okey je kan? Bolehlah, jomlah. Boleh masuk. Jom Pika. Pika simpan air dekat situ. Ada box ke? Sini. Mana? Mana nak naik? Naik kat mana? Disimpan mana? Nak naik. Sini. Ada sini macam ni. Oh, excellent. Jom Pika. Oh, di last game kita. Okey.
Aku rasa nak muntah dah. Aku nak muntah Kontennya mungkin kena copyright. Lagu kan. Wah, ini okey sikit. Yakin kau? Tika. Tak ada pilih aku dah ni. Apa? Kan, okey cakap ni. Begini jangan pusing-pusing nak. Tak ada lah ayun gila-gila tu. Dah nampak pojok kan begini je. Okey lah kalau gini. Okey je kalau gini. Biasa angin-angin sepoi-sepoi. Kan. Sedap-sedap. Pening lah saya pusing kan. Tika pening. Laut pedih dah. Tika pening. Ini berapa makan? Petai ni dah. Provided, thank you. Belakang dia. Thank you. Apa pening? Daus. Kau kenapa? Kau yang mau betulkan pis ini? Nah, mengandung. Pika. Baru kau tahu. Nih, baru kau tahu keinsafan seorang Pika. Terlalu ekstrim kan? Nah, ekstrim lah muntahmu. Baru kau tahu rasa kau. Aku pula angin. Rasalah kau kena azab. Kena azab. Kena azab. Aku rasa aku nak bully Daus tapi aku yang kena bully ni. Itulah, jangan bully seorang kakak. Bully seorang kakak tu berdosa. Kan kena azab. Jeleknya muntahmu tadi hijau. Kau makan apa no? Brokoli? Ada orang mula. Siaplah. Kau perasan ke tadi ada lelaki babai aku? Ha, kenapa weh? Handsome-nya. Ih, tolonglah. Daus kita duduk kita dulu Daus. Orang muntah. Apa aku tak muntah? Daus, sorry dah. Aku bawa ke pagi Daus. Lu. Rasalah kau. Tak sangat kan pergi tempat-tempat begini. Muntahlah kau. Kau muntahkan alam ni dengan isi-isi perut kau. Nak sangat kan? Kau rasalah. Rasa. Kau fikir kau tu cantik sangat. Rasa. Nak sangat kan? Kau fikir kau tu ada Angelina Jolie. Kau rasa. Siapa suruh kau? Memang itulah azab dia. Azab apa? Azab di dunia. Seperti aku yang gula aku. Sebab niat kau nak membuli orang. Kali jangan sudah pergi begini, tempat-tempat begini kalau nak tahan. Feeling. Inilah klinikku. Ini ujung-ujung kita yang pergi klinik ni, durhaka. Kena pergi klinik Daus. Hei, payah balik. Kau mau pergi klinik, kau pergi sendiri. Penat aku ni. Aku mau balik, tidur. Tapi kan, memang mahal weh sini weh. Kan? Satu game seorang RM30. Dalam mahal tu ada orang. Saya gadis rock. Saya jejak slay. Kami adalah Go! Jadi korang tu saja konten saya pada hari ini. Begitu je kita habis. Habis je. Begitu je lah kan? Saya gadis rock. Ni Daka Durhaka. Betul. Kau dulu. Aku dulu. Saya gadis rock. Saya jejak slay. Kami durhaka.